Alright. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Yusuf akan bersambung tentang topik jenis bentuk pendidikan perniagaan. Walaupun dah berbulan-bulan dah tak sambung tentang perniagaan, hari ini Yusuf akan sambung juga tentang perniagaan. Jadi hari ini kita akan pergi ke syarikat berhad dan kita nak faham apakah maksud syarikat berhad itu. Okey, syarikat berhad ni ialah jenis bentuk milikan perniagaan yang ditubuhkan oleh sekumpulan individu, bukan dua rakan, bukan seorang. Ia adalah sekumpulan individu dan ia bertujuan untuk melakukan aktiviti perniagaan. Syarikat berhad ni ada dua jenis jawatan, iaitu ahli lembaga pengarah dengan pemegang saham. Ahli lembaga pengarah ni dia ada dua jenis. Yang biasa ni ahli lembaga pengarah, panggil je lah ahli lembaga pengarah, itulah yang biasa. Dia punya peranannya ialah untuk membincangkan tentang apa yang diorang nak buat, tentang perniagaan yang diorang nak buat lah. Contohnya macam apa yang nak jual ataupun polisi mereka. Dan ada satu lagi ahli lembaga pengarah, iaitu pengarah eksekutif ataupun CEO. CEO ni ialah jawatan yang paling tertinggi dalam dalam syarikat berhad, bukan perniagaan. Kalau perniagaan tu dah terlalu generik, terlalu umum sangat. Dan itu je lah untuk ahli lembaga pengarah. Sekarang ni kita akan pergi ke pemegang saham. Pemegang saham ni ialah orang yang memiliki sebahagian daripada modal syarikat. Itu je lah untuk pemegang saham. Dan antara kebolehan yang pemegang saham ni boleh buat ialah diorang boleh mengundi, diorang boleh beri pendapat, diorang boleh lagi halkan polisi, diorang ada banyak kuasa jugalah. Dan itu saja untuk jenis jawatan dalam syarikat berhad. Okey, kita pergi ke dua jenis syarikat berhad pula, iaitu syarikat berhad sendirian ataupun syarikat private, dan syarikat berhad awam, iaitu syarikat yang public. Persamaannya ialah dua-duanya dia kena daftar dekat SSM dulu, iaitu Suruhanjaya Syarikat Malaysia. Tak silap lah Yusuf masing-masing lagi, alhamdulillah. Dan dua-dua syarikat ni kena ikut Akta Syarikat 1965. Modal dua-dua syarikat ni ialah tinggi, sama dengan ialah besar, sama dengan cukai yang tinggi untuk dua-dua syarikat ini. Dan akhir sekali, liability had untuk dua-dua syarikat ini. Maksudnya ahli lembaga pengarah punya liability dan pemegang sahamnya dilindungi. Itu maksudnya liability had. Okey, sekarang ni kita akan fahami tentang perbezaan syarikat private dengan public. Syarikat private ni dia maksimum 50 orang saja. Kalau syarikat awam pula ataupun syarikat public pula, dia tak ada head maksimum. Jadi dia boleh sampai 100 ke 200 ke, suka tingkau lah. Dan syarikat awam ni boleh berniaga di Bursa Malaysia. Tetapi syarikat sendirian ataupun private, dia tak boleh berniaga di Bursa Malaysia. Dan satu lagi, syarikat sendiriannya, hal ehwan ataupun maklumatnya dirahsiakan. Itu adalah kelebihan syarikat sendirian. Tetapi syarikat awam pula, diorang punya maklumat ataupun hal ehwan tidak dirahsiakan. Itu adalah perbezaan juga. Kena fahami maksud sendirian dengan awam. Dan satu lagi serupa, syarikat sendiri ni terdiri daripada keluarga ataupun kawan-kawan yang rapat dalam syarikat ni. Dan jika mereka nak pindah daripada syarikat lain, diorang kena ada kebenaran daripada syarikat sendiri itu. Dan itu saja yang Yusuf nak ajar. Harap ia memanfaatkan para penonton. Dan sekarang ni Yusuf lebih lancar apabila Yusuf cakap tentang macam para penonton lah, ataupun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lah. Alhamdulillah Yusuf lebih lancar. Dan insyaAllah Yusuf akan upload secepat mungkin. Sekian, terima kasih.